Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sayangi dalam patah, salam sejahtera. Saudara pengacara majlis yang saya hormati, Saudara Haris Fazilah bin Isa, Timbalan Pengurusi Tetap Abdul Bahagian Dalam Patah, yang berusaha Datuk Aziz Sabian, pembantu pengurusi tetap yang menguruskan perjalanan mesyuarat perwakilan seperti tadi, yang kita lalukan, yang berhormat Datuk Abdul Rahman Dahlan, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang berhormat Dr. Zaini binti Abu Bakar bin Abu Bakar, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Nusa Jaya, sahabat saya yang berhormat Datuk Maulizan Bujang, Ketua UMNO Bahagian Kebrau, Saudara Muhammadan bin Haji Ahmad, dan Ketua UMNO Bahagian Pontian selaku Wakil Penyaras dari Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor beserta dengan rombongannya, yang dihormati sahabat-sahabat saya dari parti-parti komponen, Encik Kanan selaku Timbalan Pengurusi MIC Negeri Johor, dan juga Pengurusi MIC Bahagian Dalam Patah, Saudara Dr. Siva selaku Pengurusi di MyPDP Negeri Johor, yang sahabat saya bersopan, Pengurusi MCA Bahagian Dalam Patah, Saudara Jason, sahabat-sahabat kita daripada Parti Gerakan Bahagian Dalam Patah, yang saya hormati Tuan Haji Halim Hasbullah, Pegawai Daerah Johor Bahru, Naib Ketua UMNO Bahagian Dalam Patah, Cik Raden Sri Kartini binti Abdullah beserta dengan pegawai dan jawatankuasa UMNO Bahagian, Puan Zainab binti Osman, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Bahagian Dalam Patah beserta dengan Staf Kepimpinan Pergerakan Wanita Bahagian, Puan Fazilah Musakuti, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Dalam Patah beserta dengan Staf Kepimpinan Pergerakan Puteri, Saudara Fakrul Zafran, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian beserta dengan Barisan Kepimpinan Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Dalam Patah, sidang perwakilan yang saya hormati, dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada tengah hari ini bersempena dengan majlis penutup, perasmian penutup mesyuarat perwakilan UMNO Bahagian Dalam Patah bagi tahun 2016. Bagi pihak UMNO Bahagian, saya ingin mengambil kesempatan ini pertamanya untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua sidang perwakilan yang dapat hadir pada hari ini untuk kita jayakan satu tanggungjawab besar kita kepada Parti Keramat ini. Dan sudah tentulah pada awal-awal ini kita ingin juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang kepada perasmi kita yang berhormat Datuk Rahman Dahlan, Ahli Majlis Kerja Tertinggi, yang kita jemput khas untuk bersama-sama kita pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, untuk membawa yang berhormat Datuk Rahman ke Dalam Patah bukannya mudah. Bila kita sudah dimaklumkan beliau bersetuju untuk hadir, tetapi di saat-saat 4 atau 5 hari sebelum mesyuarat perwakilan ini nak dijayakan, pegawai beliau maklumkan kepada saya, beliau tak dapat
untuk bersama-sama kita merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Kelang Patah. Jadi saya yang berhormat Datuk bukan tak boleh nak cek ganti, tapi memang saya sengaja cakap dengan pegawai Datuk, kita tak boleh nak cek ganti sebab kita ada perkara yang nak dibangkitkan kepada rakyat. Saya betul serang di sini sampai saya maklumkan kepada pegawai Yang Berhormat Datuk, saya akan menghubungi pejabat Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri, sebab Yang Berhormat Datuk Rahman maklumkan kepada kita, beliau tak dapat bersama-sama kerana terpaksa, ini bukan helak, mengikuti rombongan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Thailand, ke Bangkok, Thailand. Jadi bila saya dah berbincang dengan Yang Berhormat Datuk, dan saya juga memang betul-betul dah menelpon pejabat Yang Berhormat Perdana Menteri, saya kata ini dah janji dengan Kelang Patah, ini satu komitmen dan kita ada perkara besar nak bangkit dengan Yang Berhormat Datuk Rahman. Tolong lepaskan dengan segera Yang Berhormat Datuk, dan alhamdulillah Perdana Menteri lepaskan juga Yang Berhormat Datuk Rahman Dahlan, dan beliau untuk makluman semua daripada Bangkok, Thailand terbang masuk ke Singapura, masuk ke Kelang Patah semata-mata untuk bersama-sama kita pada tengah hari ini. Jadi terima kasih Yang Berhormat Datuk di atas kesudian setelah saya pujuk, sebab saya pun kawan lama Yang Berhormat Datuk. Kalau Datuk tak pandang memang tak patut juga. Saya juga nak maklumkan bahawa di Kelang Patah ini memang banyak perkara-perkara yang kita sedang jaya dan perjuangkan, Pak Datuk. Perkara yang saya nak timbulkan di sini, kita bersungguh-sungguh nak jemput Yang Mak Datuk datang. Antara yang perkara yang kita nak bangkitkan ialah tadi ada wakil pembahas yang menyatakan keresahan tentang cadangan kerajaan untuk membina laluan kedua kereta api laju daripada Kuala Lumpur ke Singapura. Kita faham ada 6 tempat perhentian dan salah satunya adalah di kawasan yang melibatkan Parlimen Kelang Patah, iaitu di Kota Puteri, di Iskandar Puteri. Dan bukan sekadar buat terminal, laluan itu juga sudah pasti akan merentasi sebahagian daripada kampung-kampung dan tempat-tempat di dalam kawasan Parlimen Kelang Patah. Ini ada perkara yang kita nak bawa, sebab itu kita nak bawa Yang Berhormat Datuk sendiri ke Kelang Patah, kerana pembangunan laluan kereta api laju ini memang menteri yang menjaga ialah Yang Berhormat Datuk Rahman sendiri. Jadi kita minta supaya Datuk Rahman dengar pandangan-pandangan daripada kita supaya pengorbanan kita selama ini akan diambil kira. Yang Berhormat Datuk, di Kelang Patah ini kita telah terlalu banyak berkorban. Kita berkorban, kampung-kampung tradisional sebagainya diambil untuk kita bangunkan pembangunan pelabuhan Tanjung Lepas. Untuk makluman Datuk, permasalahan daripada pembangunan pelabuhan Tanjung Lepas itu sampai sekarang masih lagi timbul. Hari ini ada lagi 23 penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan penempatan semula di Desa Payung Mengkuang masih menerima surat-surat saman daripada pihak pelabuhan Tanjung Lepas. Dah mengambil kira berapa lama pembinaan pelabuhan itu sudah dijayakan, berpuluh tahun, masalah pengorbanan orang-orang yang terlibat masih ada. UMNO bahagianlah sekarang ini yang berusaha untuk menyelesaikan perkara itu. Kita juga Yang Berhormat Datuk berkorban untuk memberi laluan pembangunan pembinaan lebuh raya laluan kedua. Masih juga diambil tanah-tanah orang-orang kampung dan penduduk-penduduk setempat. Itu lagi satu pengorbanan. Kita yang terbaru Yang Berhormat Datuk, penduduk kampung berkorban juga untuk pembangunan Mega Forest City
juga penduduk-penduduk kampung sebahagiannya yang berada di dalam Parlimen Gelang Patah berkorban untuk beri laluan kepada pembangunan. Jadi pengorbanan demi pengorbanan kita penduduk-penduduk Gelang Patah terpaksa berikan untuk menjayakan harapan negara untuk menjadi sebuah negara yang hebat. Dan saya percaya kali ini hasrat kerajaan untuk membina laluan kereta api laju juga akan membawa kepada satu peningkatan taraf kerajaan yang ada kemudahan pengangkutan yang sangat hebat. Dan kali ini orang-orang Gelang Patah sekali lagi akan terpaksa berkorban. Jadi untuk tujuan itu kita nak maklumkan bahawa tadi saya juga bersetuju dengan cadangan saudara Ibrahim Matan bahawa pertamanya kalau boleh kita minta kerajaan mesti sebelum membuat apa-apa keputusan mesti berbincang dengan pemimpin-pemimpin setempat. Mesti kita dimaklumkan bagaimanakah bentuk pembangunan, laluan-laluannya, supaya kita boleh memberikan pandangan yang sebaik mungkin. Kerana kita tak mahu laluan kereta api laju ini akan memusnahkan kampung-kampung tradisional. Kerana kampung-kampung tradisional inilah penduduk-penduduk yang merupakan penyokong tegar Barisan Nasional. Dan kita tidak mahu berkompromi. Dan kita tak mahu dengan cadangan kerajaan untuk membina laluan kereta api laju ini banyak pengambilan tanah di kawasan yang terlibat. Kalau terpaksa kita bolehlah berunding hanya sekadar untuk laluan kereta api itu saja dan juga di terminal. Jadi itu satu perkara yang kita nak bangkitkan dengan pembangunan laluan kereta api laju ini. Yang keduanya, hasil daripada pembangunan laluan kereta api laju ini juga sudah tentulah ada banyak perkara-perkara yang baik yang boleh dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk untuk kita sedia maklum apakah manfaat, apakah limpahan yang boleh kita penduduk-penduduk setempat boleh peroleh dari pembangunan. Dan saya percaya sudah tentulah kita mahukan kerajaan menimbang sebaik mungkin peluang-peluang untuk penduduk-penduduk setempat berniaga, untuk peluang penduduk-penduduk setempat mencari peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan percayalah kita tak mahu penduduk-penduduk setempat hanya menjadi penuntun kepada pembangunan kereta api laju yang akan dibina tidak berapa lama lagi. Jadi saya percaya Yang Berhormat Datuk ada maklumat-maklumat lengkap bagi tahulah dengan kita supaya keresahan penduduk-penduduk dengan cadangan kerajaan ini dapat diatasi dan dapat kita sambut supaya kita sama-sama dapat jayakan hasrat murni kerajaan untuk membina laluan kereta api laju yang saya percaya akan mampu untuk memerdekakan ekonomi dan sebagainya kepada negara kita. Yang Berhormat Datuk, perkara kedua yang kita nak sangat Datuk datang bersama-sama kita pada hari ini ialah tentang cadangan kita di peringkat UMNO bahagian untuk kita dirikan rumah PPR. Dulu Datuk memang jaga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang memang meluluskan projek-projek perumahan PPR. Projek perumahan PPR ini untuk Parlimen Sidang Perwakilan sangat penting berada di kawasan Gelang Patah. Dan apabila dibina, ianya boleh menyediakan peluang untuk mereka menyewa rumah-rumah untuk mereka diami, iaitu dengan kadar sewaan yang sangat murah, iaitu kalau tak silap saya 1 bulan hanya dengan RM124 saja. Ini penting. Di Gelang Patah kita tidak pernah ada rumah-rumah
sewa milik kerajaan untuk kita berikan kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Di Kelang Patah kita perlukan kerana ramai anak-anak muda yang cuba nak dapat milik rumah sendiri masih tak berjaya, kerana hari ini bila mereka nak mohon pinjaman perumahan, anak-anak muda ini mengalami kesukaran kerana bank-bank perlukan pendapatan yang tinggi untuk membolehkan mereka buat pinjaman perumahan. Ibu-ibu tunggal yang kadang-kadang datang pejabat saya, ramai juga yang Mak Datuk bagi tahu mereka tak boleh buat pinjaman perumahan, jadi tak boleh nak milik rumah sendiri kerana kadang-kadang kesnya mereka di blacklistedkan kerana ketika mereka ada suami mereka jadikan mereka ini sebagai penjamin kepada pinjaman, dan bila mereka berpisah akhirnya mereka ini di blacklistedkan dan akhirnya mereka tak mampu untuk buat pinjaman untuk memiliki rumah-rumah. Dan saya juga melihat kepada ramai lagi mereka yang baru berkahwin dan sebagainya, belum ada pendapatan yang tinggi walaupun mereka berusaha untuk mendapatkan rumah sendiri, tapi kadang-kadang masih belum berupaya. Dan saya percaya kalau kita di Kelang Patah ini ada rumah yang diberikan secara sewaan yang murah, insya-Allah ramai di kalangan mereka yang saya sebut tadi dapat manfaatnya. Jadi Yang Berhormat Datuk, kita mohon dengan Kementerian Pengajian Tinggi semenjak Yang Berhormat Datuk menjadi menteri sebanyak 1,000 unit untuk dibina di kawasan Parlimen Kelang Patah. Tetapi baru-baru ini saya dapat surat daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Saya dari Pengajian Perumahan Tempatan, saya tak tahu sama ada ketika itu Yang Berhormat Datuk masih jadi menteri atau tidak. Kita di Kelang Patah diletakkan di senarai keutamaan di tempat ke-6. Di seluruh negara ada lebih berpuluh-puluh senarai yang mohon dengan KPKP. Kita berada di tangga ke-6 keutamaan membina rumah PPR. Jadi diluluskan sebanyak 500 unit. Jadi kalau 500 unit pun tak apalah Yang Berhormat Datuk, kita pun bersyukur kalau dapat terima itu. Tapi sekarang Yang Berhormat Datuk bukan berada di Kementerian Perumahan, sekarang di EPU. Sebenarnya EPU lah yang lebih berkuasa, EPU lah jaga kewangan. Jadi kita pujuklah Yang Berhormat Datuk. Dulu Yang Berhormat Datuk dah di KPKP, hari ini betul-betul di EPU. Kalau EPU nak timbang-timbangkan, kerana Yang Berhormat Datuk dah datang Kelang Patah, kita jadikan nombor 6 tu jadikanlah nombor 1 supaya Kelang Patah di masa akan datang ada PPR, rumah PPR. Dan saya sangat berharap semoga projek perumahan PPR ini dapat dibina sebelum kita menghadapi pilihan raya yang ke-14. Yang Berhormat Datuk, seterusnya kita juga nak memaklumkan kepada Yang Berhormat Datuk bahawa di kawasan Parlimen Kelang Patah merupakan kawasan pembangunan yang sangat besar yang berada di dalam kawasan pembangunan wilayah Iskandar. Kita nak membangkitkan kebimbangan tentang bekalan air. Hari ini beberapa daerah di negeri Johor sudah pun mengalami gangguan bekalan air. Di Mersing, di Kota Tinggi, di Pengerang, di Keluang, daerah-daerah ini sudah terjejas dengan bekalan air. Dan saya percaya di Kelang Patah ini sekitarnya sedang giat dibangunkan dengan projek-projek perumahan, baik projek perumahan mampu milik, sederhana dan kos tinggi. Sedang dibangunkan ruang-ruang pejabat, sedang dibangunkan kompleks-kompleks membeli belah. Saya bimbang dalam jangka masa 5-6 tahun akan datang, bekalan air di kawasan wilayah pembangunan Iskandar ini mungkin kalau tidak difikirkan cara untuk mengatasinya akan mengalami gangguan juga. Jadi Yang Berhormat Datuk selaku menteri yang menjaga di EPU ini juga perlu dibawa ke peringkat tertinggi kerajaan.
supaya melihat bahawa tempat-tempat pembangunan wilayah Iskandar ini mesti dilihat, dirancang bagaimana di masa-masa akan datang tidak ada gangguan-gangguan seperti itu, kerana kita sudah bersedia daripada sekarang. Kita tak mahu UMNO hanya bersuara bila perkara itu sudah berlaku. Kita tak mahu UMNO hanya jadi juara bila perkara itu sudah sampai menjadi gangguan kepada kehidupan kita. Hal ini memang belum berlaku, tetapi kita mahu supaya EBU dan kerajaan pusat melihat supaya ada perancangan yang teliti tentang projek-projek penambahbaikan bekalan air di kawasan pembangunan wilayah Iskandar. Yang berhormat Datuk, perkara yang keempat yang UMNO bahagian Dalam Patah ingin bangkitkan juga kerana kehadiran Yang Berhormat Datuk ini ialah tentang kemudahan pengangkutan awam. Yang Berhormat Datuk, kita di pembangunan wilayah Iskandar ini yang juga melibatkan juga Parlimen Kelang Patah sangat melihat bahawa keperluan untuk penambahbaikan kemudahan pengangkutan awam itu mesti dirancang dengan baik bagi menghadapi kepesanan pembangunan yang sedang berada. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk, kerajaan negeri bila kita bangkitkan tentang kemudahan pengangkutan awam di kawasan pembangunan wilayah Iskandar, termasuklah yang akan berlaku di dalam kawasan Parlimen Kelang Patah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar maklumkan pada saya bahawa berkenaan dengan pengangkutan awam ini, kerajaan negeri melalui IRDA sudah pun mengemukakan cadangan-cadangan, beberapa cadangan kepada Kerajaan Persekutuan untuk menambahbaikan perkhidmatan pengangkutan awam di dalam daerah Johor yang termasuklah di dalam kawasan Iskandar Puteri ini. Tapi sampai sekarang Kerajaan Persekutuan masih belum lagi memberikan apa-apa makluman tentang cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh kerajaan negeri. Jadi mudah-mudahan perkara ini akan diambil kira bila Yang Berhormat Datuk balik lagi ke kementerian untuk melihat apakah cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh kerajaan. Dan saya percaya antara yang dikemukakan oleh kerajaan ialah untuk menambahbaikan perkhidmatan bas rapid yang memberikan perkhidmatan di seluruh kawasan pembangunan wilayah Iskandar ini, kerana ia memerlukan peruntukan yang besar bagi memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada penduduk-penduduk yang berada di kawasan pembangunan wilayah Iskandar. Jadi ini 4 perkara yang kita bawa supaya ianya menjadi pertimbangan kepada Yang Berhormat Datuk, supaya ianya menjadi panduan kepada Yang Berhormat Datuk untuk membantu kita di dalam kawasan Parlimen Kelang Patah mengharungi isu-isu dan cabaran-cabaran di dalam kawasan Parlimen Kelang Patah. Yang Berhormat Datuk, sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, seperti mana yang kita maklum, hari ini kita semakin lama semakin dekat dengan pilihan. Kita mesti memastikan parti Kerapat ini terus mendapat sokongan agar kita berjaya dalam pilihan raya yang ke-14. Maka kita di Kelang Patah sentiasa berusaha untuk bekerja kuat, mendapatkan sokongan orang ramai melalui gerak kerja parti. Karena kita tahu Yang Berhormat Datuk, itulah saja cara kita nak menunjukkan sokongan dan sayangnya kita kepada parti dan kepimpinan. Karena pada kita ikrar tanpa usaha hanya tinggal ikrar semata-mata. Sebab itulah kita di Kelang Patah terus bekerja kuat, terus berbakti dan terus berbudi. Tiada pilihan dan tiada cara lain, kerana kita sedar apabila kita bekerja keras, apabila kita berbakti dan berbudi, pertamanya ia memberikan barakah kepada parti. Keduanya,
ia mengundang kepada titipan doa dari sekalian yang berterima kasih dengan bantuan kita. Percayalah, doa-doa ini akan melahirkan kekuatan yang memberikan kemenangan kepada kita pada masa akan datang. Sebab itu yang Datuk di Kelang Patah dan terus bekerja untuk memperkuatkan parti. Kita mempergiatkan usaha menambahkan pengundi-pengundi Melayu baru di dalam kawasan parlimen kita. Untuk makluman semua, semenjak pilihan raya ke-13 sampai sekarang, UMNO bahagian Kelang Patah merupakan UMNO bahagian yang teramai membawa pengundi Melayu di kawasan di dalam negeri Johor. Sahabat kita yang Muhammad Datuk Maulizan boleh sahkan, Kelang Patah tak pernah turun daripada nombor 3. Kalau tak nombor 1, nombor 2. Dan sekarang kita masih bahagian yang paling teramai membawa pengundi Melayu baru. Jadi itu kita buat gerak kerja supaya kita dapat terus memperkokohkan sokongan orang ramai kepada parti. Kita juga ada tabung sendiri yang UMNO bahagian wujudkan. Tabung ini kita gunakan untuk bantu orang-orang Melayu, untuk kita dekati orang-orang Melayu, supaya orang-orang Melayu tahu, yang sentiasa dekat dengan orang-orang Melayu, yang sentiasa memayungi, yang sentiasa memahami denyut nadi orang-orang Melayu ialah datangnya daripada parti keramat kita. Sebab itu saya sangat bersyukur kerana parti ini di Kelang Patah sentiasa disebut-sebut. Sebagai contoh, saya tak henti-henti menerima panggilan dan pandangan daripada ketua cawangan saya yang sentiasa memaklumkan ramai yang nak minta tolong, ramai yang nak minta bantu, terdiri daripada orang-orang yang susah, terdiri daripada NGO, terdiri daripada sekolah-sekolah, masjid-masjid, surau-surau. Ini melambangkan bahawa parti UMNO di Kelang Patah sentiasa diterima oleh masyarakat Melayu kebanyakan. Walaupun Yang Amat Datuk di Parlimen Kelang Patah kita tidak ada peruntukan yang besar. Kita tak seperti di Parlimen Kota Belud. Parlimen Kota Belud bukan saja sebagai ahli Parlimen Barisan Nasional paling kurang ada peruntukan 6 hingga 7 juta. Menteri pula lagi. Sudah tentulah di Parlimen Kota Belud macam-macam perkara yang boleh dibantu di Parlimen sana. Tetapi kita diwakili oleh ahli Parlimen pembangkang. Kita hanya ada satu saja wakil daripada Barisan Nasional, iaitu Yang Berhormat Datuk Zaini, Yang Berhormat Tuan Haji Zaini bin Abu Bakar, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Nusa Jaya, yang peruntukan diperolehi dari kerajaan negeri pun taklah sebanyak mana. Namun begitu, walaupun peruntukan kita tak sebanyak mana, walaupun kita banyak kekangan, insya-Allah apa saja yang diminta, apa saja yang dituntut keperluan-keperluan masyarakat Melayu di dalam Parlimen Kelang Patah, alhamdulillah setakat ini UMNO bahagian Kelang Patah berjaya sekurangnya sampai 80% memenuhi keperluan dan tuntutan orang-orang Melayu. Jadi sebab itu hari ini kita dikejutkan dengan keluarnya pengisytiharan keluarnya parti daripada pengerusi tetap UMNO bahagian Kelang Patah tadi. Kita bukannya sombong, tetapi kita bukanlah terlalu bimbang, kerana kita percaya bahawa hari ini UMNO sedang banyak buat kerja. Kita bukannya bimbang kalau pengurusi tetap keluar parti nanti orang-orang Melayu di Kelang Patah pergi ramai-ramai ikut pengurusi tetap, kerana hari ini UMNO tak henti-henti buat kerja nak memperdekakan martabat orang-orang lain. Apa saja yang kita tak buat, maka hari ini tak perlulah sebenarnya
kita nak cari satu platform lain untuk kita bantu orang-orang Melayu di dalam parlimen. Kita sudah ada UMNO. UMNO ini sangat dekat dengan masyarakat. Kalau kita nak cari satu platform lain, mampu ataupun tidak, mereka nak buat macam mana UMNO Gelang Patah sedang berjaya. Jadi saya nak ucapkan sekelitanya kepada semua sidang perwakilan yang sangat rasional, yang sangat tabah, walaupun kita dikejutkan dengan pengisytiharan keluar parti UMNO oleh bekas pengerusi tetap UMNO Bahagian. Jadi kita mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas segala jasa yang telah diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk Baharudin Ghani sepanjang beliau menjadi Ketua Bahagian dan sepanjang beliau menjadi Wakil Rakyat Tanjung Kupang ketika satu masa dulu. Kita ingat jasa-jasa beliau yang sudah pun memilih jalan sendiri, tapi saya percaya ini tidak mematahkan semangat kita ahli-ahli UMNO Bahagian Kelantan. Sebab itulah hari ini kita menyeru kepada semua sidang perwakilan, bila kita pulang nanti, kita jangan berhenti dan terus berkhidmat kepada orang-orang lain. Kita terus tunjukkan bahawa parti ini merupakan parti yang cukup dekat dan rapat. Dan saya percaya kalau setiap orang daripada kita sentiasa buat kerja untuk mendekatkan diri kita parti dengan masyarakat, insya-Allah bila pilihan raya nanti mereka tetap akan bersama dengan kami. Yang bermakna Gelang Patah ini saban tahun memang akan ada saja isu-isu hangat. Tahun lepas kita dihangatkan dengan isu juga. Tahun ini ada. Cuma saya nak bagi tahu yang bermakna tu, di Gelang Patah kita mengamalkan satu konsep budaya berterus terang. Saya di peringkat kepimpinan parti tidak pernah menyekat mana-mana ahli parti untuk menyuarakan pandangan-pandangan. Tetapi saya sentiasa menyuruhkan kita gunakanlah platform-platform yang sesuai untuk kita suarakan pandangan-pandangan. Jangan kita bercakap di luar saja, tapi sampai masa ada platform yang sesuai kita berdiam diri. Maka sebab itu pada tahun lepas kita di Gelang Patah ada dibangkitkan di kalangan perwakilan permasalahan-permasalahan yang timbul di peringkat nasional yang menyentuh juga kepada kepimpinan di peringkat tertinggi parti. Kita tidak sekat sidang perwakilan menyuarakan pandangan-pandangan, kerana Gelang Patah berpendapat UMNO kena perlu terbuka, UMNO kena perlu dengar suara akar umbi. UMNO jangan tersekat pandangan-pandangan daripada orang ramai. Kerana kalau ianya pahit, kita kena telan dan kita kena cari ubat. Jangan kita masukkan segala permasalahan itu di bawah-bawah karpet dan sebagainya untuk menunjukkan bahawa di tempat kita ini semuanya hebat-hebat menyokong parti dan menyokong pemimpin. Ini tidak mendatangkan apa-apa kebaikan. Saya masih ingat Gelang Patah teruk dihentam oleh UMNO, beberapa pemimpin-pemimpin UMNO di peringkat lain bila membaca hasil daripada mesyuarat perwakilan UMNO pada tahun lepas. Kita menyuarakan pandangan yang mungkin tidak digemari oleh penyokong-penyokong yang sangat tegar kepada kepimpinan parti dan sebagainya. Tetapi walaupun kita ini vokal, hari ini saya nak tunjukkan kepada Yang Amat Datuk, walaupun pengurusi tetap kita keluar, kita dapat tengok ahli-ahli UMNO Gelang Patah tetap rasional, tetap tidak berganjak, tetap terus menyokong parti. Dan ini yang kita nak jayakan. Kita bersedia mendengar apa saja pandangan. Bagi tahu kita, asalkan
ada substance, asalkan ada sebabnya, asalkan ada alasan-alasannya. Jangan kita hentam promo dan sebagainya. InsyaAllah kita walaupun memberikan pandangan itu sebagai tanda sayangnya kita kepada parti. Buat apa hari ini kalau kita lepas bermesyuarat, kita cakap jangan cakap apa-apa, kita hanya pergi sokong presiden, kita sokong timbalan presiden, kita cakap sokong Datuk Rahman. Tapi di tempat kita banyak benda yang tak betul, kita simpan supaya nampak tempat kita ni baik di pandangan orang. Itu tak boleh berlaku. Kita tak mau berpura-pura. Kalau ianya perlu kita suarakan, kita suarakan. Kalau kita perlu selesaikan, kita selesaikan. Dan kalau perlu kita angkat ke peringkat mana pun, UMNO Gelang Patah tidak bimbang dan tidak takut untuk kita bawa apa saja pandangan-pandangan. Jadi Gelang Patah, jangan takut nak datang. Kita walaupun agak vokal, tapi kita ni baik hati. Kita banyak dah berkorban untuk negara. Kita dah banyak berkorban untuk pembangunan negara. Sebagian besar terlibat dengan pengorbanan-pengorbanan yang sudah kita buat. Bukan mereka dapat apa-apa keuntungan yang sangat besar. Kadang-kadang mereka mengeluh parti macam tidak mengambil berat kepada mereka. Tapi mereka tak lari dari parti. Hari ini ketua-ketua cawangan yang sudah pun umurnya 60 lebih, 70 tahun lebih, masih setia nak berkhidmat kepada parti. Tak pernah rasa kecewa, tidak pernah rasa penat. Apatah lagi kalau kita nak tengok gerakan-gerakan daripada jentera-jentera wanita yang Muhammad Datuk di Gelang Patah. Jentera-jentera wanita ada yang umurnya mencecah 70 tahun, jalinan rakyatnya 60 tahun, 70 tahun, dah ada cucu. Ni makcik tu, bangun makcik, bangun cuba tengok, dah umurnya dah meninggal macam itu. Tetapi kita di Gelang Patah terus bersemangat nak memperjuangkan parti keramat kita ini, kerana kita percaya bahawa parti inilah satu-satunya parti yang boleh membela orang-orang. Dan insyaAllah kita tak akan kecewa. Kita akan terus bersuara, kita akan terus berikan pandangan-pandangan kalau kita fikirkan dia yang perlu. Dan insyaAllah kalau ianya boleh kita bantu, dan kita akan jayakan supaya permasalahan itu dapat pula kita sebar-sebarkan jawapan-jawapannya. Kerana Yang Amat Datuk sendiri sebagai pengarah strategik komunikasi sudah tentu ada banyak perkara-perkara yang boleh dikongsi-kongsikan dengan kita. Dan insyaAllah kita di peringkat kepimpinan parti akan bersama-sama Yang Amat Datuk untuk membantu memperkuatkan parti kita supaya terus diterima oleh masyarakat kebanyakan. Jadi Yang Amat Datuk, saya tidak ingin mengambil masa yang panjang. Jadi akhirnya saya sekali lagi nak mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sidang perwakilan yang dapat setia tinggal tak bergerak di kerusi masing-masing. Ini merupakan sejarah. Saya ingat semenjak saya menjadi ketua UMNO bahagian Gelang Patah. Biasanya lepas perasmian, lepas kita berhenti untuk makan tengah hari, dah ramai dah keluar. Tapi hari ini sampai kepada majlis penggulungan ketua bahagian, masing-masing tetap setia untuk bersama-sama kita sampai ke majlis perasmian. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua parti-parti komponen, kepada MCA, MIC, PDP, Gerakan, yang saya percaya semuanya masih bersemangat untuk bergerak dalam satu unit bersama dengan UMNO bagi kita jayakan harapan untuk merampas kembali Parlimen Gelang Patah daripada parti. Juga nak ucapkan banyak terima kasih kepada NGO
yang sentiasa bersama-sama kita bekerja untuk membantu selain pada ahli-ahli parti UMNO itu sendiri. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jawatankuasa UMNO bahagian yang banyak membantu untuk menggerakkan gerakan-gerakan memperkuatkan parti, dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat saya, abang-abang saya, ketua-ketua UMNO cawangan yang sentiasa bekerja, berkorban, tidak kira masa dan berkorban masa dan wang ringgit untuk memperkuatkan parti di peringkat akar umum. Terima kasih semua ketua-ketua UMNO cawangan-cawangan, dan akhirnya terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Rahman kerana sudi untuk bersama-sama kita dalam majlis perasmian penutup. Mudah-mudahan 4 perkara yang kita bangkitkan itu nanti supaya dapat ianya diambil kira, dan insya-Allah kita sebenarnya akan sentiasa memberikan sokongan yang terbaik kepada setiap perkara yang baik berlaku yang diusulkan oleh kerajaan ataupun yang dicadangkan oleh parti. Terima kasih kepada semua. Saya sudahi ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala